Assalamualaikum geng, selamat kembali ke video aku geng. Video yang lama aku tak buat video panjang geng. Hari ni aku nak buat satu video panjang memancing rohu menggunakan joran teleskopik geng. Jom kita saksikan. Dah lama tak buat video panjang hari ni aku nak cuba buat video panjang. Sebelum kita mancing, aku nak cari umpan geng. Aku nak menggunakan umpan tradisional. Ada ke pun? Ada ke dia? Oh, tak ada guys. Kita cari cacing dulu. Aku malas nak pergi beli kedai jauh kan. Tapi tak ada. Tak ada. Ada seekor. Ada seekor. Ui, dah hilang. Hilang. Seekor cacing kan nak banyak pun. Tak ada 3 ekor je. Tak ada kat sini. Pindah pot. Kita cacing dulu guys. Habis je nampak. Golok je lah. Marah nak bawa cangkui. Kecil lah. Tak ada ni. Oh, seekor lagi. Ada seekor. 2 ekor. Susah pula cari cacing. Selalu senang ya. Sikui. Datang. Lagi. Cabut lagi. Tahu dia kita nak cari dia. Konsol. Ekor putus. Putus pula guys. Susah pula mencari cacing hari ni. Selalu korek jumpa kan. 2 ekor 3 ekor. Cari lagi. 2 ekor cukup lah. Cantik. Lemak. Cuba. Jauhnya pergi ya cacing Cacing. Cukup. Dah banyak. Masa pun tak ada. Seekor. Dah hilang. Cangkui bau ni. Ya. Ada 3 ekor cukup lah. Cukup lah 3 ekor cacing. Tiba dah lah. Jadi lari. Cek si umpan. Lebih banyak sikit kan. Baru ikan suka. Macam itu ya. Cantik. Jom kita mancing. Itu guys. Dia hilang. Dia. Ada ni. Kau nampak dia ada makan ni. Hilang. Tak sangkut. Banyak ni. Dia ada banyak di sini. Ni. Tak nak makan ni.
makan ni. Tak kan? Alamak, putus. Putus kangkang. Alamak, besar tu rasa. Mata kangkang ni. Kangkang mata. Tak ya. Waduh. Kita sama bawa patah. Patah. Sungai. Cabut dorang kan. Cabut aku. Cantik eh. Kobak mulut dia. Ui, cabut ni. Bocor. Bocor. Waduh. Ada teleskopik. Habis aku punya teleskopik ni. Silap handle tadi. Tadi terlebih bend. Boleh lari. Sini lah. Padu ni. Saya sidaman guys. Besar kan. 2 kilo lebih. 2 kilo lebih lagi. 2 kilo lebih. Mantap guys. Tadi patah rod teleskopik patah kan, silap handle. Aku tu lebih bend. Repeat.
Keripik akhirnya dapat ni. Telur ni cantik saiz 2 kilo ni. Mantap. Solid. Baru. Puas hati. Aduh. Nasib baik aku dah buat BC. Aku pakai BC SLS. Mantap. Okey lah geng. Sampai sini video aku kali ini. Patah rod teleskopik aku geng yang dah lama simpan. Hari ni sebab roh dia. Mana dia? Ni guys. Jadilah 2 ekor. Satu aku pakai BC, satu pakai teleskopik. Teleskopik tadi silap aku terlebih bengkok. Dia ke dalam sangat, dia patah. Pecah. Tapi alhamdulillah dapat lagi seekor. Aku guna pakai BC. Bercerai-cerai juga drag kan. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menonton kan. Mantap. Saiz boleh tahan. Sampai jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Bye bye.